Bagi usahawan yang bijak mengurus aliran tunai, emas 100 gram ini adalah aset fizikal yang sangat berguna sebagai modal pusingan bisnes. Ramai pemilik bisnes yang menyimpan sebahagian keuntungan mereka dalam bentuk gold bar 100 gram kerana ianya lebih selamat daripada menyimpan tunai dalam jangka panjang. Bila diperlukan, emas ini boleh dicairkan dengan cepat, sama ada dijual ataupun digadai sementara di mana-mana Aurahnu untuk mendapatkan tunai yang segera. Berbanding simpanan bank yang boleh dibekukan ataupun pelaburan lain yang susah dikeluarkan, emas adalah aset yang bebas daripada sistem yang anda boleh pegang sendiri dan kawal. Nilainya juga tidak menyusut seperti tunai, malah cenderung untuk meningkat daripada tahun ke tahun. Inilah sebab ramai usahawan di luar sana menyimpan 100 gram emas sebagai simpanan bisnes yang mudah dicairkan dan bebas daripada risiko. Kalau anda ada aliran tunai lebihan dalam bisnes, simpan sebahagiannya dalam bentuk gold bar 100 gram. Ianya bukan sahaja simpanan, tapi juga menjadi aset kecemasan yang sangat bernilai. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.